Assalamualaikum. Dengan izin Allah, kita sekarang telah berada di penghujung Ramadan, di mana malam-malamnya sangat mencabar, sangat kritikal. Semua orang memburu Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apa makna Lailatul Qadar, ya? Lailah tu maknanya malam lah kan. Al-Qadar, apa makna Al-Qadar? Menurut ulama, Al-Qadar ini mempunyai 3 makna. Al-Qadar 3 makna. Yang pertama, dia bermaksud kemuliaan, kebesaran. Jadi Lailatul Qadar maknanya malam kemuliaan, malam kebesaran, malam yang penuh dengan keagungan. Sebab apa? Sebab malam itu diturunkan Al-Quran. Jadi apa sahaja yang berkaitan dengan Al-Quran, maka dia akan mendapat kemuliaan dan keagungan. Jadi malam yang diturunkan Al-Quran, maka malam itu menjadi agung, mulia. Malaikat yang menjadi perantara membawa turunnya Al-Quran daripada Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat itu mendapat kemuliaan. Dia menjadi malaikat yang paling mulia di kalangan para malaikat. Nabi yang menerima Al-Quran, maka dia menjadi nabi yang paling agung di kalangan nabi-nabi. Siapa dia? Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat yang mendapat Al-Quran merupakan umat yang paling mulia berbanding dengan umat-umat yang lain. Jadi maksudnya itulah kemuliaan dan kebesaran Al-Quran. Apa sahaja yang berkaitan dengan Al-Quran, maka dia mendapat kedudukan yang tinggi, mendapat kemuliaan dan keagungan. Itu makna Al-Qadar yang pertama. Yang kedua, Al-Qadar juga bermakna qadar, takdir. Takdir, ya. Kita tahulah takdir, qada dan qadar kita selalu sebut. Jadi takdir maknanya malam Al-Qadar itu maknanya malam di mana Allah mentakdirkan sesuatu, mentakdirkan perkara-perkara berkaitan dengan hamba-Nya untuk setahun akan datang. Jadi maknanya di sini membawa maksud bahawa pada setiap tahun itu Allah mentakdirkan apa yang akan berlaku kepada makhluknya pada tahun akan datang itu. Sebab itu pada malam itu kita digalakkan supaya membanyakkan doa, membanyakkan ibadat agar Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan yang baik-baik untuk kita. Jadi saya ada satu kisah menarik tentang takdir ini. Tapi sebelum tu saya nak sebut makna ketiga bagi Al-Qadar. Al-Qadar juga makna dia sempit. Jadi Lailatul Qadar ni maknanya malam yang sempit. Apa maksud sempit? Sempit disebabkan oleh malam itu turun para malaikat yang terlalu banyak. Kan, sebab tu tanazzalul malaikatu waruh. Jadi pada malam itu malaikat turun terlalu ramai, bersesak-sesak sampai seolah-olah sempit ruangan alam ini. Dunia ni sempit. Sebab apa? Sebab dipenuhi oleh malaikat yang terlalu ramai yang turun. Kan? Jadi itu makna Al-Qadar. Tapi saya ada satu kisah menarik lah tentang takdir. Iaitu kisah ini berlaku pada seorang imam ahli hadis yang bernama Al-Qadhi Muhammad bin Al-Baqi, yang dikenali dengan panggilan Al-Qadhi Al-Maristan. Beliau ini lahir pada tahun 442 Hijrah dan wafat pada tahun 535 Hijrah, iaitu ketika beliau berusia 93 tahun. Jadi banyaklah kisah-kisah yang menarik tentang diri beliau, tapi ada kisah yang sangat menarik yang saya suka nak kongsi. Beliau menceritakan bahawa pada satu tahun musim haji, beliau pergi ke Mekah dan
ketika berada di Mekah tu, mungkin ini berlaku selepas selesai buat haji ke, wallahu alam lah kan, dia tak cerita lah. Tapi ketika berada di Mekah, beliau ditimpa kemiskinan. Maksudnya tak ada apa yang yang beliau miliki daripada harta dunia ni. Sampai nak makan pun tak ada duit. Kan. Jadi pada suatu hari beliau keluar dari rumah tumpangan untuk mencari secebis makanan, sangat lapar tapi nak beli tak ada duit. Wallahu alam lah apa yang berlaku sebelum tu sehingga beliau ditimpa kemiskinan begitu sekali. Jadi ketika dia berjalan nak cari sesuatu makanan, orang kata, beliau terjumpa dengan satu uncang warna merah yang kata tengok ada je atas tanah kan, uncang tu. Jadi nampak uncang tu sangat cantik, warna merah. Jadi sutera pula. Beliau pun ambil lah uncang tu. Beliau ambil dan buka. Waalaikumsalam, terima kasih ada yang bagi salam. Dia buka uncang tu, dia dapati di dalamnya terdapat seutas kalung daripada mutiara yang terlalu cantik dan mahal, yang anggaran nilainya 50,000 dinar. Masya Allah, mahal. Ya, jadi beliau pun ambil lah, pegang uncang tu dan teruskan perjalanan. Jadi tiba-tiba beliau terdengar seorang lelaki sedang membuat pengumuman bahawa beliau telah kehilangan satu uncang sutera. Siapa yang dapat pulangkan uncang tu, dia akan hadiahkan 50 dinar. Okey, jadi dia pun jumpalah orang yang sedang buat pengumuman tu. Dia tanya apa yang ada dalam uncang tu. Kemudian orang tu ceritalah seutas kalung mutiara yang sangat mahal, dia kata. Kemudian dia tanyalah ciri-ciri kalung itu macam mana. Jadi orang tu ceritalah begini-begini kalung tu. Jadi bila dia dengar dan dia dapati sama dengan yang dia jumpa ni, dia pun serahkanlah kalung itu kepada orang yang buat pengumuman tadi, tuan dia lah, ya. Jadi orang tu pun keluarkan duit 50 dinar untuk bagi hadiah lah sebagaimana yang dia janjikan. Namun dia menolaknya. Dia kata dia pulangkan ni bukan sebab dia nakkan hadiah, tapi dia nakkan redha Allah. Kata tak patut kan, dia jumpa barang orang, dia pulangkan barang itu kepada pemiliknya. Jadi dia tak berhak lah terima apa-apa hadiah. Jadi dia menolak hadiah tu. Walaupun dia sendiri dalam keadaan kelaparan, dia sangat memerlukan duit nak beli makanan, namun dia menolak untuk menerima hadiah tu. Dan dia berlalu daripada situ. Okey, habislah cerita kat situ. Jadi dia tak sambung lah macam mana dia dapat makanan hari tu kan. Cumanya beberapa hari kemudian dia buat keputusan nak musafir lah, nak meninggalkan Mekah. Jadi dia buat keputusan untuk musafir dengan menaiki kapal. Dia pun tak cerita dia nak pergi ke mana, tapi dia naik kapal. Dia naik kapal laut, ya. Jadi dengan izin Allah, ketika kapal tu tengah berlayar, kapal tu dipukul ribut yang kuat. Dipukul ribut yang sangat kuat sehingga kapal tu pecah. Tahulah bila dah pecah tu apa yang berlaku kepada penumpang-penumpang kapal dan segalanya, dia tak ceritalah. Tapi dia sendiri berpaut pada sekeping papan yang apa kata, papan yang pecah daripada kapal tadilah kan. Jadi dia sempat berpaut pada sekeping papan tu, dan dengan berpaut pada sekeping papan tu dia selamatlah. Dan di lambung ombak entah berapa hari dalam keadaan hanya berpaut pada sekeping papan di lambung ombak, tak tahu berapa hari, sehingga akhirnya dia terdampar di pantai. Dia pun tak tahu pantai mana, yang keadaannya penat. Bayangkanlah kan, dah beberapa hari dia hanyut dipukul ombak dalam laut tu, dalam keadaan kepenatan yang sangat penat, ya, dengan saki baki tenaga yang ada. Diheretlah diri dia, tak tahulah dalam keadaan merangkak ke
Okey, ada gangguan sikit. Okey, jadi diheret diri dia sampai dia tiba di sebuah bangunan. Jadi rupanya bangunan tu masjid. Jadi dia terdampar di situ. Terdampar di masjid tu. Dan keadaan, ialah tahulah basah kuyupnya, entah pakaian macam mana, tak tahulah kan. Jadi tak lama kemudian datanglah seseorang ke masjid tu, tengok keadaan dia. Orang tu pun tolonglah, bawa makanan, bawa pakaian dan sebagainya. Yalah, pulihlah tenaga dia kan, dia dapat makanan, dapat pakaian ganti yang kering apa. Kemudian barulah dia cerita apa yang berlaku ke atas dirinya. Dan apa yang berlaku ke atas dirinya. Jadi orang tu cerita bahawa masjid ni sekarang sedang mencari orang yang boleh jadi imam. Jadi bila dah tahu dia ni seorang yang hafal Quran kan, boleh menulis, jadi maka mereka, orang masjid tu pun bersetujulah melantik dia sebagai imam di masjid tu, dan melantik dia sebagai pengajar kepada anak-anak. Ialah orang kampung lah, anak orang kampung segitu, untuk mengajar menulis dan membaca. Okey ya. Jadi dia pun jadilah imam kat situ. Beberapa lama kemudian orang kampung itu berkata kepadanya bahawa di kampung ini terdapat seorang gadis, kira status macam yatim lah ya, sebab dah tak ada mak, tak ada ayah. Jadi mereka mencadangkan supaya dia kahwin dengan gadis tersebut. Jadi bincang punya bincang, dia pun bersetujulah nak kahwin dengan gadis tu ya. Jadi bila dia kahwin dengan gadis, dah kahwin, mereka pun bawalah gadis tu bertemu dengannya. Jadi bila gadis tu dibawa bertemu dengannya, dia pun terpandang di leher gadis itu kalung. Bila dia tengok kalung tu, dia kenal itu kalung yang dia pernah jumpa di Mekah dulu. Jadi matanya tak berkelip, tak beralih daripada kalung tu. Dia teringat bahawa kalung itu dia pernah yang dia jumpa. Jadi dia duduk pandang kalung tu. Bila gadis tu perasan yang imam ni tak pandang dia pun, asyik duk pandang kalung, gadis tu pun lari keluar daripada bilik tu sambil menangis. Mereka pun hairan, kenapa pula ni keluar dalam keadaan nangis-nangis ni. Jadi dia bagi tahu kepada orang kampung, dia kata imam tu tak nak tengok dia pun, dia cuma tengok kalung je. Jadi dia sedih lah kan, apa hal kan, tak pandang pun dia sebagai isteri yang baru dia kahwin, tapi mata dia tak berkelip, asyik duk pandang pada kalung. Kan. Kemudian jadi mereka pun tak ganggu tau. Tengoklah macam mana ya cara mereka bermuamalah. Tak adalah terus pergi serbu tanya kenapa imam ni, tak ada kan. Jadi tunggulah sampai subuh. Jadi bila imam tu keluar untuk solat subuh, jadi imam, jadi selepas solat subuh, mereka pun tanyalah imam tu. Dia kata, kenapa imam macam tak layan isteri dia kan, tak pandang pun, tapi hanya pandang kalung sahaja. Tanyalah apa sebenarnya yang berlaku. Jadi imam pun ceritalah. Dia kata, ceritalah apa yang berlaku, yang dia pernah jumpa kalung tu dan dia serah kepada pemiliknya. Jadi bila dengar cerita tu, mereka dalam masjid tu ramai-ramai bertakbir Allahu Akbar. Apa berlaku? Iaitu sebenarnya tuan punya kalung tu adalah imam kepada masjid tu, imam di masjid tu yang telah meninggal dunia. Maknanya dia meninggal dunia sebelum ketibaan Qadhi Muhammad ni. Jadi maknanya bila dia tiba tu, imam tu baru saja meninggal dunia, meninggalkan seorang anak perempuan. Jadi mereka kata imam ni dia tak ada waris lain kecuali
seorang anak perempuan. Jadi dia kata bila dia balik dari Mekah, mereka selalu dengar imam ni berdoa. Dia kata, ya Allah, tidak ada orang yang paling baik yang pernah dia jumpa kecuali yang memulangkan kalung ni kepadanya. Maka dia kata pertemukanlah dia dengan orang itu supaya dia dapat kahwinkan dengan anak perempuan dia. Jadi itu lebih kurang doa dia lah. Dan mereka orang kampung ni aminkan doa tu. Maknanya hari-hari dia doa supaya dipertemukan dengan orang yang pernah jumpa kalung dia tu untuk dia jodohkan dengan anak perempuan tunggalnya. Masya Allah. Ya, jadi tengoklah Allah Subhanahu Wa Taala mengatur untuk memakbulkan doa seorang hamba tu. Ya, berlaku kapal pecah, ya, dia hanyut. Macam mana Allah nak bawa tu, ya, sampai dia hanyut dalam laut, terdampar di pantai. Akhirnya termakbulah doa si ayah untuk menjodohkan anak tunggalnya dengan seorang yang sesuai, sangat sesuai, sangat jujur, sangat amanah, sangat alim. Masya Allah, kan? Itulah dia cerita tentang takdir. Jadi sebab itu apa saja yang berlaku ke atas diri kita, walaupun pada zahirnya nampak satu musibah, satu bencana, tapi kita kena reda sebab kita tidak tahu apa kebaikan yang Allah rancang untuk kita pada masa hadapan. Jadi setiap apa yang berlaku ke atas diri kita, semuanya tidak lari daripada perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merancang dan mentakdirkan yang baik-baik saja untuk kita, hamba-Nya yang Dia sayang. Dia bersifat dengan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Adil, Maha Bijaksana. Jadi jangan lupa untuk teruskan menghayati, menghidupkan Lailatul Qadar dan perbanyakkanlah doa yang baik-baik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kita, mengampunkan dosa-dosa kita dan membebaskan kita daripada api neraka. Okey, sekian dulu untuk kali ini. Wallahu alam. Moga-moga ada manfaat untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.